Dan make sure dia bayar tiap-tiap saja barang yang dijual. Saya rasa baru boleh makcik-makcik ni nak bergerak. Dia orang boleh hantar anytime. Hantar ke pasar-pasar besar. Is Putih bangun ni saya takut ni. Saya ingat dia nak kata Sila gulung. nak suruh jadi wilayah ke apa pula ni. Masa sudah tamat. Yang berhormat, saya rasa tak cukup ni. Saya nak minta Tidak kepada apa, lain kali. Parlimen, bagilah 15 minit sekurang-kurangnya. 5 minit nak cakap apa yang berhormat? Terima kasih Yang Berhormat Ada Langkawi. orang kampung di belakang tu, mereka pun boleh tengok 5 minit nak cakap. Terima kasih. Ahli Parlimen Seputih, Teresa Kok, PH, membidas kerajaan negeri Kedah susulan dakwaan berulang Menteri Besar, Datuk Seri Muhammad Sanusi bahawa Pulau Pinang kononnya dipajak daripada Kedah dan boleh dituntut semula. Teresa berkata, sebelum kerajaan negeri itu bercakap mengenai mengambil alih Pulau Pinang, mereka sepatutnya terlebih dahulu membuktikan kemampuan membangunkan Langkawi yang berada sepenuhnya di bawah pentadbirannya. Bagaimana mereka berani kata mahu ambil alih Pulau Pinang sedangkan sebuah pulau kecil yang begitu indah seperti Langkawi pun gagal dibangunkan? Langkawi adalah permata pelancongan negara, tetapi di bawah kerajaan PAS Kedah ia tidak dimajukan dengan serius, Maji katanya ketika berbahas di Dewan Rakyat hari ini. Beliau berkata, kegagalan itu turut menjejaskan kedatangan pelancong asing yang kini lebih memilih destinasi pulau di Thailand berbanding Langkawi. Ramai pelancong asing yang mahu bercuti di pulau kini memilih Thailand. Ini menunjukkan kelemahan kerajaan negeri dalam menjaga potensi pelancongan Langkawi, katanya. Teresa turut menggesa kerajaan persekutuan mempertimbangkan untuk mengambil alih pentadbiran Langkawi dengan menjadikannya wilayah persekutuan. Wilayah khas atau zon antarabangsa supaya pembangunan pelancongan dapat dijalankan secara lebih terancang dan berimpak tinggi. Saya yakin jika kerajaan pusat mengambil alih, Langkawi boleh dibangunkan menjadi destinasi pelancongan antarabangsa yang lebih berdaya saing, tegasnya. Sebelum ini, Muhammad Sanusi memaklumkan Kedah sedang berada dalam fasa akhir memuktamadkan pelantikan pasukan guaman bagi memulakan tindakan perundangan berhubung kedudukan dan hubungan negeri itu dengan Pulau Pinang. Menurutnya, langkah tersebut dibuat susulan keprihatinan Sultan Kedah, Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah, yang mahu isu berkenaan dijelaskan secara telus termasuk perkara berkaitan pajakan Pulau Pinang. Isu tuntutan ke atas Pulau Pinang itu turut menghangatkan Dewan Rakyat semalam apabila beberapa ahli Parlimen DAP bangun mempertahankan kedaulatan negeri tersebut, antaranya RSN Raya Jelutong dan Ramkarpal Singh, Bukit Gelugur, yang secara tegas menolak dakwaan Kedah sambil menegaskan Pulau Pinang merupakan negeri berdaulat dalam Persekutuan Malaysia lengkap dengan kerajaan sendiri. Bendera, lagu negeri serta pentadbirannya yang sah sejak merdeka. Kedua-duanya menyifatkan kenyataan wakil rakyat PAS sebagai tidak berasas dan hanya menimbulkan kekeliruan serta polemik yang tidak memberi manfaat kepada rakyat. Teresa Kok menegaskan, episod berterusan ini menunjukkan keperluan untuk kerajaan pusat memberikan penjelasan yang tuntas agar isu tuntutan Pulau Pinang tidak terus dimanipulasi. Saya berharap kerajaan pusat meneliti cadangan ini demi memulihkan imej Langkawi dan menghentikan polemik yang tidak berasas mengenai Pulau Pinang, katanya. Saya tahu tuan-tuan pasal besar-besar ni, saya pernah berniaga dan masih berniaga. Syurah itu hak saya tu, shampoo tu. Shampoo syurah tu hak saya. Masuk supermarket besar, diletaknya di belakang sekali. Bila my time payment, Hangkiu Jaya sampai tutup, Hangkiu Jaya tak bayar. Ini masalah yang dihadapi oleh peniaga-peniaga usahawan-usahawan kita di kampung ni. Kalau syarikat saya yang agak besar sikit tu, kalau tuan-tuan pergi di kedai mana pun cari shampoo syurah ada. Tapi bila masuk saja di kawasan ini, maka terpaksalah saya jual saham saya kepada syarikat besar untuk menampung, untuk menanggung 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Kadang-kadang setahun tidak dibuat bayaran. Kita bersyarah di kampung, hantarlah bahulu tuan-tuan ke Karas, tuan-tuan ke pasar-pasar besar. Saya nak minta Yang Berhormat Menteri, kalau boleh, usahakan dengan kementerian-kementerian lain supaya
pasar-pasar besar ini allocatekan, letakkan satu kawasan kepada peniaga-peniaga ini. Dan make sure dia bayar tiap-tiap saja barang yang dijual. Saya rasa baru boleh makcik-makcik ni nak bergerak. Dia orang boleh hantar anytime. Hantar ke pasar-pasar besar. Putih bangun ni saya takut ni. Saya ingat dia nak kata Sila gulung. nak suruh jadi wilayah ke apa pula ni. Yang Berhormat Langkawi, sila gulung. Yang kedua, kes kanak-kanak. Saya nak minta Yang Berhormat Menteri kerana this one is important. Tempat jagaan kanak-kanak di Langkawi tak ada. Ada tapi tak cukup. Dihantarnya anak-anak itu ke Ceras, dihantarnya ke Negeri Sembilan. Tuku Najihah kalau tak salah saya. Dan apabila court case, hakim minta anak-anak itu, baby itu balik ke Langkawi. Masya Allah, bayangkan. Kes-kes yang begitu, kena balik. Kos, dan bayangkan anak-anak yang nak tahu apa dia di mahkamah. Anak-anak yang dibuang, bayi yang dibuang, bayi yang terlibat dengan bapa mereka, anak-anak mereka, bapa mereka terlibat dengan dadah. Dia hantar, nak hantar di kawasan sendiri tidak ada, hantar ke jauh. Bila mahkamah, hakim nak jatuh hukum, hakim nak supaya anak-anak ini balik. Yang Berhormat Menteri, sila fikirlah perkara ini. Boleh guna, hari itu kita ada pameran di hadapan kes-kes seksual yang mana hakim boleh berbicara dengan anak-anak itu di dalam macam food truck tu. Dia buat mahkamah dalam food truck tu, bukan dalam food truck lah, maksud dia begitulah. Dia jadikan macam mahkamah dan di situlah diselesainya masalah. Masa sudah tamat. Yang Berhormat, saya rasa tak cukup ni. Saya nak minta Tidak kepada apa, lain kali. Parlimen, bagilah 15 minit sekurang-kurangnya. 5 minit nak cakap apa Yang Berhormat? Terima kasih Yang Berhormat Ada Langkawi. orang kampung di belakang tu, mereka pun boleh tengok 5 minit nak cakap. Terima kasih. Terima Betul, kasih betul. Yang Berhormat Langkawi. Saya jemput Cuti Hari Malaysia menyaksikan kehadiran pelancong ke Langkawi terus merosot antara 30 hingga 39% berbanding tahun lalu sekaligus mencerminkan cabaran sama dihadapi pusat pelancongan lain utama negara. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Persatuan Pelancongan Langkawi LTA Zainuddin Kadir berkata, berdasarkan data rasmi diperoleh daripada pihaknya, trend itu membuktikan semakin ramai pelancong domestik beralih destinasi ke luar negara khususnya ke selatan Thailand. Sebagai pemain industri, statistik ini jelas menunjukkan penurunan ketara jika dibandingkan dengan tahun 2024. Kita bercakap berdasarkan data sebenar, bukan sekadar anggaran. Ramai memilih destinasi seperti Hat Yai kerana tawaran pelancongan mereka lebih menarik serta kos percutian lebih berpatutan. Masalah kemudahan seperti feri yang tidak berkesudahan juga menjadi punca utama kerana pelancong sudah hilang sabar apabila terpaksa menunggu tiket atau mengubah jadual percutian mereka, katanya. Menurutnya, walaupun berdepan cabaran, lokasi pelancongan di Malaysia seperti Langkawi masih mempunyai tarikan tersendiri namun perlu diberi nafas baharu. Mengulas lanjut, Zainuddin berkata, antara punca lain penurunan kehadiran pengunjung adalah tambang penerbangan yang tinggi hingga mencecah ribuan ringgit untuk perjalanan pergi balik sekaligus membebankan pelancong domestik. Bayangkan tiket pergi murah, tetapi tambang pulang pula jauh lebih tinggi. Keadaan ini menakutkan pelancong, katanya. Katanya, promosi pelancongan domestik juga dilihat masih lemah menyebabkan potensi pasaran dalam negara tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Kerajaan perlu lebih agresif mempromosikan tempat pelancongan di Malaysia sebagai destinasi utama. Jangan sampai pelancong domestik kita sendiri memilih negara jiran, katanya. Beliau berkata, kerjasama semua pihak termasuk kerajaan pusat amat penting untuk memastikan industri pelancongan negara terus berkembang. Kita mahu Langkawi kembali menjadi pintu syurga pelancongan negara. Agensi kerajaan mesti berganding bahu dengan pemain industri untuk memulihkan keadaan, katanya. Sebagai langkah segera, LTA akan melancarkan Langkawi Mega Sales Tourism (LMST) bermula 1 Oktober hingga 31 Disember ini dengan tawaran potongan harga antara 15 hingga 60% bagi pelbagai produk dan aktiviti pelancongan.
Inisiatif ini adalah hasil kesepakatan ahli persatuan termasuk pengusaha makanan produk bebas cukai, taman tema dan aktiviti sukan laut. Ia usaha bersama bagi mengembalikan keyakinan pelancong, katanya. Beliau berkata, sasaran tahun ini adalah menarik 3.5 juta pelancong ke Langkawi menjelang hujung Disember dengan rekod sehingga September menunjukkan kehadiran 2.8 juta pelancong. Justeru, kami berharap kerajaan pusat memberi perhatian khusus menerusi peruntukan belanjawan bagi memperkukuh promosi dan menyelesaikan isu asas seperti feri serta tambang penerbangan, katanya. Semalam Harian Metro melaporkan, lebih 130 juta ringgit aliran tunai rakyat Malaysia dijangka keluar ke Thailand sempena cuti panjang Hari Malaysia dan cuti sekolah apabila dianggarkan lebih 100,000 rakyat negara ini memilih bercuti di negara jiran itu. Penganalisis ekonomi, Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai berkata, fenomena itu membuktikan trend melancong ke luar negara semakin menjadi gaya hidup rakyat Malaysia. Pelancongan Langkawi merosot sebanyak 39% ketika cuti panjang Hari Malaysia baru-baru ini. Menurut laporan, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Persatuan Pelancongan Langkawi (LTA), Zainuddin Kadir berkata, berdasarkan data rasmi, trend itu membuktikan semakin ramai pelancong domestik beralih destinasi ke luar negara khususnya ke selatan Thailand. Sebagai pemain industri, statistik ini jelas menunjukkan penurunan ketara jika dibandingkan dengan tahun 2024. Kita bercakap berdasarkan data sebenar. Bukan sekadar anggaran. Ramai memilih destinasi seperti Hat Yai kerana tawaran pelancongan mereka lebih menarik serta kos percutian lebih berpatutan. Masalah kemudahan seperti feri yang tidak berkesudahan juga menjadi punca utama kerana pelancong sudah hilang sabar apabila terpaksa menunggu tiket atau mengubah jadual percutian mereka, katanya. Selain itu, tambang penerbangan yang tinggi hingga mencecah ribuan ringgit untuk perjalanan pergi balik sekaligus membebankan pelancong domestik. Bayangkan tiket pergi murah, tetapi tambang pulang pula jauh lebih tinggi. Keadaan ini menakutkan pelancong, tambahnya.